and I met a lot of the Muslims. And once I understood what Islam was, and I'm a Christian, but I have the sense to respect another faith. You can't believe the propaganda. Islam is good. Islam is about peace and love. Islam. Ini menarik. Steve Harvey, seorang selebriti barat yang bukan Islam, dia kata, jangan kecam Islam kalau kamu belum betul-betul kenal Islam. Tapi hari ini kita nampak situasi yang pelik sedang berlaku di dalam negara kita. Bila seseorang bukan Islam bercakap, berucap, dalam ucapan dia itu ada unsur-unsur Islami. Ada pula daripada kalangan kita yang cepat sangat melenting, cepat sangat mempertikaikan apa yang dia cakap. Seolah-olah Islam ini tak boleh disebut kecuali oleh orang-orang yang tertentu dari kumpulan-kumpulan yang tertentu. Sedangkan dalam Islam ini dituntut pada kita berkaitan dengan adab dan ilmu. Malah dalam Islam pun mengajar kita untuk berdakwah melalui jalan hikmah, bukan melalui jalan marah-marah. Saya khawatir kita sendiri sebenarnya yang menjadi faktor terbesar yang merosakkan imej Islam pada pandangan mata orang yang bukan Islam. Bila mana kita tidak menunjukkan akhlak yang terbaik seperti mana yang disarankan oleh baginda Nabi SAW. Moga-moga perkongsian ini ada manfaat. Dapat